Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini selesailah sudah majlis angkat sumpah dan penerima watika Menteri Besar Negeri Sembilan yang ke-9. Kalau siapa tak ada rekod, saya adalah Menteri Besar yang ke-9. Dan alhamdulillah saya mengucapkan kesyukuran dan menjunjung kasih pada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang Datuk Besar Negeri Sembilan Tunku Mukhlis di atas perkenan baginda menanti saya selaku Menteri Besar Negeri Sembilan. Dan sehubung dengan itu, yang Duli Yang Maha Mulia Tunku Mukhlis juga telah berkenan sebab tu saya menghadap beliau sebentar tadi, berkenan untuk saya mengumumkan cuti umum besok di Negeri Sembilan. Cuti peristiwa 3 bulan. pada hari Isnin 3 bulan. Isnin 3 bulan. Isnin 3 bulan. Dan ni untuk bagi penghargaan lah kepada rakyat Negeri Sembilan, semua pihak yang telah bertunggu lumus menjalankan proses demokrasi pilihan raya di Negeri Sembilan. Jadi ramai yang masih letih dan sebagainya, jadi besok boleh kita beri peluang cuti lah. Okey, lain-lain? Pelantikan Exco ada dibincangkan tadi dengan Buah Duli Tuanku. Walau bagaimanapun saya maklumkan kepada Buah Duli Tuanku bahawa saya akan menghadap dulu, berjumpa dulu dengan Yang Amat Berhormat Presiden UMNO dalam masa yang terdekat untuk mendapat pandangan beliau sebelum saya kemukakan senarai ini kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku dalam masa terdekat. So semestinya dalam senarai Exco akan disertai oleh Perikatan Nasional. Ya, kita menubuhkan kerajaan secara bersama, dan pastinya kita ambil kira adun yang mewakili Perikatan Nasional dan juga adun yang mewakili Barisan Nasional. Di mana Barisan Nasional kalau kita lihat bukan saja daripada UMNO tapi juga daripada parti komponen kita, iaitu MCA dan juga MSC. Ini semua kita akan beri perhatian dalam pembentukan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Datuk mencantumkan saiz Exco akan lebih besar ke atau mengecil, dan mungkin ada juga profil-profil yang baru akan diwujudkan atau digugurkan? Saya belum lagi memikir soal itu, tapi kebiasaannya jumlah Exco ni itulah dia. Kalau terlalu besar pun tak berapa sesuai, terlalu kecil pun tak berapa sesuai. Tapi apa yang Kerajaan Negeri Sembilan ada ini, yang saya pun sebahagian daripadanya sejak beberapa penggal lalu, itulah saiz yang boleh sesuai. Itu 10 orang. 10 orang itu paling sesuai lah. Exco kanan pun mungkin akan dibuka? Belum dibincangkan dengan tuanku. Jadi maksudnya Datuk Bintang tadi bukan dia akan mendapat pandangan lebih dahulu Presiden lah. Ya, saya akan bincangkan. Saya maklum pada tuanku tadi yang saya akan berbincang dengan Presiden Parti Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, tengok pandangan beliau dari segi pelantikan ini, dan mungkin ada cadangan yang sesuaian yang boleh kita pertimbangkan. Tuanku kata bincang lalu, besok dia pun ada pandangan dia sendiri juga. Nanti kita tengok macam mana. Bukan saya diselesaikan dalam minggu depan. Kalau ikut kita cuba selesaikan minggu ini menjelang hari Jumaat ini, kalau sempat lah, insyaAllah. Kalau ikut Buah Duli Tuanku, dia lebih suka selesaikan dalam masa yang terdekat, hari Jumaat dan sebagainya. Stop wasting thousands on music videos. Meet Sondo AI, your text to pure audio. Datuk mungkin boleh kongsikan keutamaan 100 hari pertama untuk gerak ini. Mungkin ada keutamaan tertentu yang menjadi highlight, Datuk? Keutamaan kita ialah kita ni sebagai kerajaan yang dipilih oleh rakyat,
pastinya kesejahteraan rakyat itu memang keutamaan kita lah. Ini keutamaan sepanjang masa sebenarnya kerajaan ni. Dalam keadaan apa sekalipun, kesejahteraan rakyat ni mesti dalam senarai utama kita lah. Tak kira 1 hari ke 2 hari ke 2 bulan ke. This is the priority. Kerajaan yang dipilih oleh rakyat secara demokrasi ini pastinya, kau tengok teks ucapan tadi, pastinya kita akan mendepani pelbagai isu rakyat yang harus kita selesaikan. Jadi kesejahteraan rakyat ini merupakan satu keutamaan saya lah. Tak kisahlah 1 hari ke 2 hari, janganlah kod-kod 1 hari ni, sama je ya? So keutamaan tu yang penting. Datuk, tadi yang Tuan ada menyebut tentang mendokong institusi diraja dan perlembagaan negeri. Mungkin Datuk boleh ungkap sikit tentang mungkin apa tetapan ataupun fokus untuk memastikan terus mengangkat dan mendokong institusi diraja. Saya rasa sebagai rakyat Negeri Sembilan, kita memang satu kewajipan kita lah ya. Kita pertama sekali memahami soal adat istiadat Negeri Sembilan. Yang keduanya kita memuliakan, mendokong institusi diraja yang ada dalam Negeri Sembilan ni. Dan tinggal lagi kita cuba cari jalan yang paling sesuai supaya mengurangkan konflik dan sebagainya. Ini adalah sebahagian daripada tugasan kita lah. Untuk sensitif sikit, tak malu tadi kalau kita tengok ada beberapa maju yang tidak datang. Ada hal lah tu. Semua ada hal lah. Saya pun hari ni tidur pun tak cukup lagi. Tapi ada mereka maklumkan lah. Tak ada. Jemputan dibuat oleh, ialah malam tadi baru putus. Jemputan dibuat oleh pejabat Zukir tu Ya. Zukir. Jadi jemput semua. Tinggal lagi mungkin ada Urusan short notice sebenarnya. Notice yang pendek Malam tadi 4 pagi dia harus tak hantar. Jadi pagi ni mungkin ada yang dah yang ada komitmen lain kan. Jadi itulah. Saya rasa tak ada apa pun. Datuk, kerjasama dengan kerajaan pusat semalam Perdana Menteri ada menyatakan bersedia untuk teruskan kerjasama dengan kerajaan negeri. Bagaimana dengan ini? Ya, memang betul lah. Ya. Kerajaan di federal sekarang ni kerajaan perpaduan, di mana sebahagian daripada kerajaan yang ada di sebelah ni, contohnya Barisan Nasional masih lagi dalam kerajaan perpaduan di tingkat federal. So saya tak nampak apa-apa kejanggalan kalau kita meneruskan kerjasama ini untuk kebaikan rakyat di Sembilan. Untuk kita tadi terima kasih kepada perwira kalau Ada ucapan saya ada. Adakah dasar sebelum ni mana yang baik mungkin akan diteruskan? Itu mesti. Kita dasar yang baik tak perlu kita tamatkan. Ya? Kita teruskan. Asalkan dia berpaksikan kepada kepentingan rakyat, saya rasa no issue. Kita kena teruskan. Habis dah? Datuk, maaf Datuk, ada satu lagi. Ada kekeliruan yang sangat besar. Tadi kami confuse Datuk sebagai Menteri Bersayang ke-9, ke-10. Mungkin Datuk boleh confirm ke balik Datuk sebagai Menteri Bersayang ke-9. Tak, saya mau tanya. Siapa tanya ni? Yang ke-9? Saya Menteri Bersayang ke-9. Menteri Bersayang ke-9 yang ke-9. Terima kasih Datuk. Itu yang kita... Itu cantik. Itu kau nyotek lain. Thank you Dok. Thank you. Terima kasih kepada media. Terima kasih. Maksudnya? Ya. Ya, saya memang pernah berjumpa dengan Presiden Parti saya dulu. Ya, dengan Datuk Seri Zahid Hamidi dulu, bincang. Dan pastinya mestilah ada tempat untuk Perikatan Nasional kan. Jadi untuk itu besok kita tengok. Mungkin saya merujuk pada ikut senioriti atau mengikut apa yang dicadangkan oleh Perikatan Nasional Negeri Sembilan yang kita ambil tu. Sebab kita ramai kan 4 orang kan, jadi kita ambil seorang tapi pulang pada parti lah, kita terima lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Cuti tu kau keluar cepat ya, orang tak tahu.